Okay, kita buka kipas. Okay, dengar bunyi kipas. Kipas dah rosak. Kipas dah rosak. Lepas tu nak buat apa ni? Pipis. Buka switch sekejap, tengok. Nak tengok power ni. Okey. Tengok atas. Let's go. Dah cabut. Dia dah cabut. Kipas dah cabut. Macam bawa makanan pula. Ya. Berat. Unboxing. Oh, ini ada kipas baru kita beli ni. Cabut bracket dah ni. Pulkan wire ni masuk ke dalam ni lubang. Okey dah cantik dah ni. So leading pun masuk sekali dalam ni. So ni kita masuk yang tali ni pula. Tu dah keluar dah. Nampak lubang ni. So lubang ni betul boleh masuk dah. Skru dah. Satu lagi lubang, skru kita masukkan. Okey, kita test dulu. So, kibaskan pusing macam ni lah. Lepas tu kita masukkan ni washer. Dia punya spring washer dan juga skru lah. Okay, sebelum kita masuk penutup ni, kita kena ketatkan dulu skru ni 8 8 ni 10. Ketat. Pusing sikit. Okey, ngam. Lepas tu baru kita masuk dia punya kunci dia. Dia punya kunci ni. Safety lock. So ini ada penutup atas dia. Okay, so kita akan masukkan semua ni dalam ni. Sudah. Atas pula. Kipas dia macam ni lah nanti bentuk dah. Dan ni pula dia punya lock untuk hook dia lah. Sangkut dia. Mana ni? Ni akan sangkut dekat atas lah. So kita buka safety lock dulu. Saya! Angkat saya! 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 Peluk batu. Bisa bukan? Ada mari kita pun juga lagi. Masuk skru dia. Washer, spring washer, juga skru. So dia
Nanti dekat atas tu kita sambung yang kabel ni dulu. Okey. Yang ni bersama. Live, neutral, earding. So, nanti kita akan masuk ke dalam ni semua lah. So nanti dia akan tersorok ke dalam ni. Macam ni lah. Neutral, live. Ni earding lah. Itu dia. Kita buang lah. Dia dah siap tolong buat. Siapa yang pasang kipas tu? Daddy. Saya. Oh, Daddy nak pasang. Daddy nak pasang kipas. Tapi neutral. Okey. Lampu